Assalamualaikum, Dek. Salam. Snow milk bang ada lagi, Dek? Ada lagi, bang. Nak flavor apa? Saya tak biasa makan benda ni, Dek. Bagi yang best seller kat sini. Biasa sini ramai kalau mix dia akan ambil coklat dengan pistachio. Boleh buat satu Berapa ringgit tu? RM20 saja. Ni duit dia lah. Okey, baik, jap. Oh, kena gunting tengah ni. Ya, betul. Lepas tu nanti awak isi filling dalam lah. Betul. Saya ni coklat. Coklat. Oh, isi dalam. Isi dalam. Dia rasa macam aiskrim kan ni? Betul. Dia makan sejuk lagi sedap, bang. Oh, maksudnya kat rumah simpan peti tu? Simpanan peti ais. Nak makan terus pun boleh. Oh, banyak coklat dia. Filling pistachio. Ya, betul. Sedap ni, favourite saya ni. Ramai ambil yang ni, pistachio ni. Ni kalau tak nak mix pun ada kan? Boleh, nak pistachio saja boleh, nak coklat saja pun boleh, tak ada masalah. Dek, kedai ni kat area mana, Dek? Kita dekat Taman Memorial Permai, bang. Memorial Permai. Kita baru 2 hari dekat sini. Oh, baru 2 hari sebelum ni kat mana? Sebelum ni kita dekat Ion. So dekat Ion tu kita dah tutup. Dah tak boleh niaga kan? Pihak MBMB dah ambil kan. Okey. Kena pindah ha? Kita pindah lah. Kita cari tempat baru lah. Yang ni apa pula ni macam salji? Yang ni snow dia, bang. Ini yang nama snow milk bar ni. Betul, bang. Okey. Ini snow dia. Kita kasih salji dia kat atas ni. Dia manis sangat tak ni? Dia tak manis sangat. Biasa-biasa je. Dia buka setiap hari ke? Kita cuti hari Khamis dengan Jumaat. Hari Jumaat lain je. kita buka. Daripada pukul apa tu? Daripada pukul 2 sampai pukul 7 sampai stok roti habis lah. Ni dah siap kan? Abang punya dah siap untuk makan. Okey, saya makan dulu dan terima kasih. Masya Allah sedapnya. Sedap. Makan mulakan dengan bismillah.